Hari ni I pakai outfit macam makcik-makcik sikit. Pergi ambil suami I, lepas tu kita pergi makan chow kow dao. Makcik-makcik pun cantik macam ni kan. Okay, so ni barang-barang dah sebut perfume dah tadi. Saya nak pergi dasar kawan. Cik ni malam-malam abang suka dah pakai spike lah. Pakai spike abang biasa tau. So okay, dah jom kita pergi. Kedai makan kau nak kerja kedai makan, kau jadi jurujual apa pun, jurujual yang penting berkaitan dengan makanan kena ada cucuk tu. So aku nak survey cucuk dekat klinik kerajaan, tapi macam malas tak malas. Kerajaan kan tahu, government kan salah malam pasti biasalah busy kan. Busy, betul ramai orang, aku tak nak macam tu. So aku punya bajet dalam 60 ke bawah. So aku cari jumpa weh. Aku jumpa, first aku cari dekat area rumah aku tu farmasi. Dia cakap tak ada. Dia kena pergi klinik baru ada. So aku pergi klinik survey dekat situ, dekat area situ juga. Aku jumpa satu tempat ni. Agak pricey lah, 70. Lepas tu aku teragi depan sikit, jauh sikit pada seberang jalan besar tu. Aku jumpa klinik. Aku tanya, Kak, untuk cucuk typhoid tu berapa kan? Lepas tu dia cakap 60. Lepas tu aku tanya lagi, berapa Kak? Betul ke 60? Dia cakap, iya betul 60. So aku dah jumpa, so aku cucuk kat sini. Aku cakap doktor tu, aku tanya, doktor sakit tak cucuk ni? Dia cakap tak. Tapi dia buat muka lah dekat dia punya assistant tu. Dia cakap tak tu untuk, aku rasa untuk tak bagi aku takut sangat lah. Tak bagi aku takut sangat. Lepas tu kena cucuk tu rasa tak sakit sangat pun. Cuma dia rasa kena gigit semut. Lepas tu habis. Lepas tu lama-lama sikit dia rasa. Aku tangan aku berat sebelah ni. Berat. Nak angkat sakit. So aku menanya juga dekat laki aku. Lepas tu ajak aku lah makan. Saya dapat. Nak pergi ambil laki aku. Nak pergi makan macam hotel. Lepas tu sebab dia balik ke 7 sekarang. Dekat ke 7 dah. So kat traffic light. Sambung video dekat pagi I dengan esok I makan. Bye. Guys, ada dapat berita sedih. Laki I sidai. Tadi dia cakap dia balik pukul 7. Lepas tu kan ni dia cakap tak datang lah apa semua lah. Tipu. Lepas tu sidai. Balik pukul 8 pula dah. Dia tunggulah kat sini. Tapi kan guys, I make up jugalah. Make up simple je. Pakai lip serum dari Red to Glow, kod berry. Saya ambil kod ni, kod berry soda ni. Red to Glow ni, dia memang buat mulut korang tu moist. Sudah ada kitchen cute. Lepas tu bulu mata ni pun beli dekat TikTok shop, nanti I letak link kat bawah. Yang ni pun I akan letak link kat bawah. Lepas tu yang highlighter, kau nampak tak highlighter kat mata I? Mata I ni, dua belah ni dengan hidung I, highlighter memang cantik. Kalau ada cahaya lagi cantik. Nanti I akan letak link dekat bawah, korang boleh beli dan grab. So kita cerita sama. So sekarang ni I nak buat apa ni? Sekarang ada kereta, tunggu dia balik sampai pukul 8 ni. Gimana? Dah biasa ada dia. Lepas tu dia suruh I pergi seorang. Rumah saya ada kawan tak bagi ke?
lah.